Ni pun amalan-amalan apa ni? Lauk banyak ni. Syaitan nanti karang kata karang. Cepatnya tahun ni nak dekat habis dah. Dah nak habis nak raya dah. Ya Allah, itulah dia sibuk lah nak buat kuih raya, nak beli baju raya dah hujung-hujung ni. Tapi itulah sibuk-sibuk juga. Awak lupa dah macam dengar lagu raya teng 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 teng. Tapi masa ni lah dah hujung Ramadan, kita kerjakan lagi berlipat ganda pahala tu dengan bersedekah juga. Itu yang kadang kita lupa. Sibuk nak raya kan. Tapi inilah dia. Masa ni lah kata nak bagi duit raya kat anak-anak yang lain tu, tapi bagi duit raya kat anak-anak yatim tu dalam bulan ni. Dalam bulan Ramadan ni. Tapi kena tahulah saluran yang betul juga. InsyaAllah saya dengan Iltizam ni saya confirm. InsyaAllah teruskan bersedekah saluran yang betul. Saya Iltizam. Kalau rasa nak ikut saya silakan ya. Kita tak tahulah, mana tahu tahun depan dah tak ada dah. Ini juga amalan-amalan yang kita diambil kira. Betul tak? Itulah. Ni pun amalan-amalan apa ni? Lauk banyak ni. Syaitan nanti karang kata karang. Taklah. Anak ramai cik. Allah. Kat TikTok tu baju raya cantik kan? Sudah katanya.